Pernah tak korang tengok satu lukisan dan rasa macam, wow, macam mana pelukis ni boleh buat kanvas yang rata tu nampak begitu luas dan dalam, seolah-olah kita boleh masuk ke dalamnya. Hari ini, kita akan bongkar satu rahsia besar dalam dunia seni, satu konsep asas yang sebenarnya mengubah cara kita memandang sesuatu. Cuba bayangkan sekejap. Korang tengah drive kat highway yang lurus gila atau tengah berdiri tengok landasan kereta api yang memanjang sampai ke hujung. Perasan tak? Jalan tu nampak makin sempit, makin mengecil, sampai akhirnya macam bercantum jadi satu titik kat hujung sana. Dan kereta yang jauh tu, kenapa nampak macam kereta mainan je? Ini bukan silap mata tau. Ini adalah sains di sebalik seni. Okey, jawapan untuk semua persoalan tadi sebenarnya terletak pada satu perkataan yang sangat berkuasa dalam dunia seni. Perkataan tu ialah ruang. Ya, ruang. Inilah dia senjata rahsia setiap pelukis, alat majik diorang untuk tipu mata kita dan cipta ilusi kedalaman dan jarak atas permukaan yang rata je sebenarnya. Jadi, apa tu ruang? Senang cerita, ruang ni ialah jarak. Jarak antara sekeliling atau dalam sesuatu objek. Cuba tengok jarak antara korang dengan skrin sekarang atau ruang kosong dalam bilik korang. Itu kita panggil ruang fizikal, ruang yang betul-betul wujud. Tapi yang paling best, pelukis ni pandai memalsukan ruang ni atas kanvas. Diorang boleh cipta satu ilusi jarak yang sebenarnya tak ada pun kat situ. Okey, so ini membawa kita kepada idea yang menarik. Sebenarnya ada dua dunia ruang yang berbeza. Satu, dunia nyata yang kita hidup ni. Dan satu lagi, dunia ilusi yang pelukis cipta semata-mata untuk main dengan persepsi mata kita. Jom kita bezakan dua dunia ni. Okey, tengok ni. Sebelah kiri kita ada ruang nyata. Ini dunia 3D kita. Contoh paling senang, sebuah arca. Korang boleh jalan keliling arca tu, sentuh dia, tengok dari atas, dari bawah. Ia wujud secara fizikal. Sebelah kanan pula, ruang ilusi. Yang ni special. Ini ilusi kedalaman atas permukaan 2D. Macam lukisan yang buat kita rasa, macam boleh masuklah dalam gambar ni. Padahal, ia cuma sekeping kanvas yang rata. Dan jangan ingat, pelukis ni main buat je. Diorang ni bijak. Setiap ilusi ruang yang diorang cipta tu ada tujuannya. Diorang pilih jenis ruang yang spesifik untuk sampaikan mesej atau mood tertentu. Itulah sebabnya kenapa ada lukisan yang buat kita rasa tenang dan lapang dan ada yang buat kita rasa sesak atau intim. Semuanya dah dirancang. So, ada 3 jenis utama ruang ilusi ni. Yang pertama, kita panggil ruang dalam. Yang ni, dia bagi rasa luas, jauh ke belakang. Bayangkan lukisan landscape Yo Jin Ling kan? Mata kita boleh jalan-jalan sampai ke kaki langit. Kedua, ruang cetek. Yang ni pula buat kita rasa subjek tu dekat sangat. Macam betul-betul depan muka. Macam karya Zulkifli Buyong. Rasa intim dan dekat. Dan yang ketiga, ruang rata. Pelukis macam Fatih Macik sengaja tak nak cipta ilusi. Dia nak kita sedar yang kita tengah tengok permukaan 2 dimensi. Semua elemen nampak macam atas satu satah je. Okey, sekarang soalan paling penting. Macam mana sebenarnya pelukis ni buat semua sihir ni? Macam mana diorang tipu mata kita sampai kita boleh percaya? Sebenarnya, diorang ada beberapa teknik atau kita boleh panggil helah mata. Bila teknik-teknik ni digabungkan, ilusi tu jadi sangat-sangat meyakinkan. Kunci utama, the master key, kepada semua ni adalah perspektif. Perspektif ni satu sistem yang sangat genius yang dicipta masa zaman Renaissance untuk buat ilusi ruang yang realistik. Cuba bayangkan kanvas tu macam sebuah tingkap. Perspektif inilah formula yang pelukis guna untuk bina dunia di sebalik tingkap tu. Konsep dia sebenarnya tak adalah susah sangat. Mula-mula, pelukis akan tentukan garisan ufuk. Ini level mata kita. Lepas tu, dia akan letak satu titik lenyap atas garisan tu. Ingat tak cerita pasal highway tadi? Titik kat mana jalan tu nampak bercantum? Itulah dia titik lenyap. Semua garisan yang sepatutnya selari, macam tepi jalan tu, akan dilukis menuju ke titik tu. Automatik, boom! Ilusi kedalaman terus tercipta. Tapi kan, perspektif ni cuma tulang belakang dia je, macam rangka. Untuk betul-betul hidupkan ilusi ni, pelukis ada banyak lagi teknik dalam toolkit diorang. Jom kita bongkar satu-satu. Teknik pertama, tindanan. Yang ni paling simple. Kalau saya lukis biji apple dan sebahagian apple tu tutup sebiji orange kat belakang, otak kita automatik akan proses yang apple tu lagi dekat kan? Senang je. Dengan hanya tindih satu objek atas objek lain, pelukis dah mula bina lapisan-lapisan kedalaman. Seterusnya, perubahan saiz. Yang ni menjawab soalan kita masa mula-mula tadi. Logik akal kita tahu, benda yang jauh akan nampak lebih kecil. Jadi pelukis pun gunalah logik ni.
Pokok kat depan, dia lukis besar-besar. Pokok yang sama kat atas bukit tu jauh di belakang, dia lukis kecil je. Terus kita rasa bukit tu jauh ke belakang. Warna pun boleh menipu mata tau. Pernah tak korang perasan, kalau kita tengok banjaran gunung yang jauh, warna dia nampak macam kebiru-biruan, pudar sikit. Pelukis guna efek ni. Objek yang dekat, diorang guna warna yang terang, pekat dan hangat. Objek yang jauh pula, warnanya lebih pudar, lebih sejuk. Teknik ni ada nama tau. Namanya perspektif atmosfera. Okey, lagi satu, fikirkan pasal portrait mode kat kamera phone korang. Muka korang nampak sharp, jelas, tapi background kat belakang jadi kabur kan? Pelukis dah guna teknik ni berkurun lamanya. Diorang akan lukis details yang tajam pada objek di depan dan buat latar belakang tu lebih kabur atau kurang jelas. Mata kita memang automatik akan fokus pada benda yang tajam dan anggap benda yang kabur tu jauh kat belakang. Dan akhir sekali, bayang-bayang. Yang ni sangat-sangat penting. Bayang-bayang ni bukan je bagi objek tu nampak 3D, tapi dia melekatkan objek tu pada permukaan. Cuba bayangkan sebiji bola dilukis tanpa bayang-bayang. Mesti nampak macam bola tu terapung kan? Tapi, bila kita letak sikit je bayang kat bawah dia, terus bola tu nampak berat dan terletak elok atas tanah. Okey, kita dah tengok macam-macam helah mata. Mungkin korang tertanya, kenapa semua ni penting? Kenapa pelukis susah-susah nak buat semua ni? Apa gunanya cipta ilusi ruang? Sebabnya, ruang ni bukan sekadar technicality. Ia adalah alat penceritaan yang sangat power. Dengan mengawal ruang, pelukis boleh buat kita rasa kagum, tengok landscape yang luas atau buat kita rasa sesak terperangkap dalam bilik yang sempit. Dia boleh tentukan jarak antara watak. Dan yang paling penting, dia membina mood dan atmosfera keseluruhan karya tu. Ia bukan sekadar teknik, ia adalah bahasa visual. Jadi sekarang, bila korang dah tahu semua ni, korang bukan lagi sekadar penonton biasa. Korang dah ada kunci untuk melihat dunia seni melalui mata seorang pelukis. Lepas ni, bila tengok lukisan, korang boleh mula baca dan nampak semua pilihan tersembunyi yang pelukis tu buat untuk pimpin mata dan emosi korang. So, saya nak tinggalkan korang dengan satu cabaran kecil. Lepas ni, cuba tengok sekeliling korang. Tak kisahlah kat jalan raya ke, dalam bilik ke, kat taman ke. Cuba perhatikan macam mana ruang sedang membentuk apa yang korang lihat sekarang. Korang akan sedar, rahsia pelukis yang kita bincangkan ni sebenarnya adalah cara otak kita sendiri melihat dunia setiap hari.